Assalamualaikum. Okey, video ni panjang sedikit. Ekoran ramai yang nakkan penjelasan berkaitan kemalangan melibatkan kenderaan JPJ dan sebuah kenderaan Myvi di Jeli. Pak Ayub memohon kepada anda tolong dengar sampai habis penjelasan yang Pak Ayub nak kongsikan kepada semua sahabat-sahabat yang bertanya, terutama yang netizen ni lah, yang tak tahu apa-apa, cerita yang bukan-bukan. Okey, untuk makluman, terlebih dahulu kita sedekahkan Al-Fatihah kepada pemandu kenderaan Myvi yang telah meninggal dunia. Semoga arwah ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Okey, yang pertama, dia ada dua situasi yang berbeza. Satu, situasi viral melibatkan kenderaan JPJ memotong di dua garisan berkembar. Dan yang kedua, melibatkan kemalangan dengan sebuah kenderaan Myvi. Ia adalah hari yang berbeza. Okey, yang pertama, melibatkan kenderaan yang memotong di dua garisan berkembar. So, tindakan telah diambil oleh pihak pengurusan tertinggi Ibu Pejabat JPJ Malaysia, iaitu statement Datuk Ketua Pengarah JPJ Malaysia telah mengarahkan dua kaki tangan ini diambil tindakan saman dan digantung tugas. So, dalam erti kata, kejadian yang pertama pada 19 hari bulan 3. 19 hari bulan 3, lebih kurang jam 3 petang di kilometer 129 Hentian Damai Jeli. Itu kejadian yang pertama. Kejadian yang pertama melibatkan memotong di dua garisan berkembar. Kejadian yang kedua melibatkan kemalangan pada 20 hari bulan 3. Hari yang berlainan dan masa yang tidak sama. So, dalam arti kata, pada 20 hari bulan 3, 2026, lebih kurang 4.30 petang, di kilometer 85.5, Jalan Kota Baru, Macang Jeli, berlaku kemalangan sebuah kenderaan JPJ dan sebuah kenderaan Myvi. So, dalam arti kata, kes ini dalam siasatan polis. Polis pun telah mengeluarkan statement kenyataan bahawa kejadian kenderaan yang memotong di dua garisan berkembar itu tidak ada langsung kaitan dengan kemalangan melibatkan kenderaan JPJ itu. So, Pak Ayub menyeru kepada netizen-netizen yang tidak tahu fakta kejadian yang sebenar, tolong hentikan. So, dalam arti kata, ini mungkin boleh menjatuhkan dalam konteks fitnah. Sebab ia berbeza. Kejadian memotong di dua garisan berkembar dan kejadian kemalangan adalah hari yang berbeza. Kenyataan daripada polis, PDRM pun telah menyatakan tidak ada kaitan kenderaan yang memotong di dua garisan berkembar itu dengan kemalangan jalan raya. So, Pak Ayub menyeru kepada semua pengguna jalan raya, semua rakan-rakan yang ingin mendapatkan info, tolong cari info yang betul dan sahih. Netizen ni biasalah untuk memberi info yang tidak betul, tidak mendapat info yang benar. So, Pak Ayub telah memaklumkan kepada semua, ini adalah info yang betul. Dalam arti kata, kejadian pada 19 hari bulan melibatkan kenderaan yang memotong di dua garisan berkembar dan pada 20 hari bulan melibatkan kemalangan. Ia bukan melibatkan kejadian yang berlaku melibatkan memotong di dua garisan berkembar dan sebagainya. Ia adalah melibatkan kesalahan yang berbeza dan hari yang berlainan. So, dua situasi, yang memotong double line dan kemalangan. So, dalam arti kata, netizen tolong faham fakta. Kalau bukan sahih, tolong jangan sebarkan. Okey? Untuk info yang seterusnya, tolong follow, like, share dan komen video Pak Ayub. Assalamualaikum.